Golongan yang boleh musnahkan seorang lelaki ataupun dinamakan suami adalah isterinya. Pak Long buat baik dengan orang macam mana sekalipun Pak Long, orang puji Pak Long kata baik, orang puji Pak Long depan bini Pak Long, lelaki hang bagus you know. Allah, masjid tak tinggal, bagus lelaki hang. Kita dapat kita dapat maklum pula kata dia bagus bang. Maklum dia bukan nanti banyak pada dia buat pergi belum weh. Oh dia tak kena cakap banyak. Ya belum lingkup kita. Orang tanya pada apa hang mana? Aku kenal lah laki aku. Mampu belum. Belum. Pasal tu bahaya belum. Rumah tangga takkan jadi bahagia bila pasangan duk buka pasangan sendiri. Takkan bahagia bila-bila. Itu yang pertama. Yang kedua, punca kita boleh binasa disebabkan adik-beradik. Adik-beradik boleh jadi binasa apa dulu? Adik-beradik tengok dia lebih sikit, dia mula nak dihabak ke orang. Hang tak kenal dia apa nampak je hari ni bagus duduk sedekah sana sini. Dulu jahat nak mampu. Ni adik-beradik boleh musnah kita belum? Dia dengki dengan kita mungkin sebab kita dapat harta lebih. Dia dengki dengan kita mungkin sebab kita dapat orang kata perhatian mak ayah lebih. Dia buka ayah kita. Yang kedua. Yang ketiga, punca kita boleh rosak seorang lelaki belum sebab apa belum? Sebab harta benda boleh jadi fitnah. Harta benda boleh jadi fitnah. Belum, na'udzubillah min dzalik. Sanggup makan yang rasuah, sanggup makan yang haram. Biar aku kaya awal pun tak apa. Belum. Nanti esok nak mati, esok aku taubat buanglah. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, yang boleh memusnahkan kriteria ataupun maruah seorang suami dan seorang lelaki ataupun seorang ayah adalah anak-anaknya. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Pasal itu orang yang beriman di Bandung dia akan jaga maruah. Boleh ingat tak Pak benda mana-mana? Saya lagi nak balik lagi, saya nak tanya, saya tutup pintu belakang, saya tanya seorang-seorang. Boleh jawab, saya lepas. Tak boleh jawab, saya teringat Bandung sini, saya nak balik. Apa dia kena buat Bandung? Ni kena jaga 4 tadi Bandung. Jaga bini dia, jaga harta benda dia, jaga adik-beradik dia, jaga anak dia. Selamat juga Bandung. Mau kita Allah dah sebut dalam Al-Quran pada dia, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Ajak bini tutup aurat. Hari ni Bandung, dunia hari ni orang jahil belaka Bandung. Sebut jahil marah. Ada satu orang maklum di kampung saya, dia kata, Ustaz, janganlah sebut jahil. Jahil ni adik-beradik dia bodoh Bandung ni. Bodoh pun kata Ustaz jangan dia sebut. Saya tanya dia nak sebut apa Bandung? Stupid. Itu dia Bandung. Stupid pun stupid lah Bandung. Jangan sotong sudah Bandung. Jahil belaka Bandung, tengok dunia hari ni Bandung. Aurat bini ditayang sana sini rasa megah. Bini lawa. Tunjuk ke orang satu dunia lah kali kena penyakit ain, bercerai. Penyakit ain ke Bandung? Bercerai ni sebab kena penyakit ain. Orang tak boleh tengok kita bahagia Bandung. Jangan tunjuk kebahagiaan kita pada media masa. Pasal orang dengki dengan kita Bandung. Kalau semua belajar jadi doktor, siapa nak jadi pesakit? Kalau semua belajar jadi tok imam, tok bilal, siapa nak jadi makmum? Belum. Sama juga kita belum. Fardu kifayah balik belum. Solat jemaah 5 waktu di surau di masjid. Kalau tak ada orang datang sembahyang jemaah di surau masjid belum, habis dosa satu kampung. Tapi ada lah Pak Long yang nak main sembahyang. Jemaah isyak, maghrib, subuh, terlepas semua orang. Macam sebab Pak Long datang. Mau Pak Long tak datang, habis dosa kita pada mu. Kita kena ingat. Maka pastikan saat kematian dia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Belum. Dunia kita akhir zaman ni pelik. Pelik tak pelik belum?
Kadang-kadang ayah marah sebab perbuatan anak, tapi mak bela perbuatan anak. Ni dunia akhir zaman. Berlaku satu hari belum, anak dia kawan dengan jantan orang lelaki. Orang tu lelaki tu pula hari-hari main ambil depan rumah. Pak dia ni tu imam. Pak dia tu imam. Duk nasihat anak ni tak jalan. Bila nasihat aja, bini kata, biar pilah bang, oi. Muda lagi, esok tua, esok taubat lah. Hari tu belum nak jadikan cerita, dia lelaki tu dia balik rumah, dia pergi rumah Tok Imam ni, anak dia bawa masuk dalam bilik. Duduk dalam bilik, lelaki perempuan duduk dalam bilik, satu bilik. Kawan baru balik main Aisyah, tengok-tengok, tanya bini dia, motor siapa tu? Oh, motor kawan adik. Laki ke perempuan? Laki. Berapa orang? Seorang. Duduk mana dalam bilik? Dia naik nak bawah. Dia ketuk naik-naik tu lah, ketuk-ketuk pintu, nak tak buka, dia tendang. Tendang. Anak dia keluar, anak dia tolak, pak dia jatuh. Mak pula dia pergi maki, abang pun bodoh, dia kata, biar pergi kat mereka, bukan nak zina. Tu dia belum. Tu lelaki tu imam belum. Apa? Dunia lah. Pasal tu Nabi larang kita, Allah larang kita, jangan menghampiri zina. Hampir pun tak boleh, apatah lagi buat belum boleh. Kalau terbuat, cepat-cepat minta ampun pada Allah, menyesal sungguh-sungguh pada Allah. Jangan dah mengulang lagi lah. Pasal benda tu penyebab dia neraka Allah. Pasal tu Nabi sebut ada 3 benda yang kena percepatkan urusan dia belum. Dan ingat 3 benda ni kena bagi cepat. Yang pertama yang nak kena bagi cepat adalah urusan perkahwinan. Kena bagi cepat. Kalau ada anak-anak yang dah sampai umur dia nak nikah apa semua, maklum bagi. Jangan tangguh, jangan larang, pasal takut jadi zina. Lagi maklum tahan anak dara, maklum tak pergi nikah, dia boleh keluar, maklum pasal biar pergi dia keluar ke jantan, dia tak nak zina. Tak ada. Bab nafsu ni belum, bab kata kesedapan dunia ni belum, dia bukan kekal sementara. Sah je pun sedap. Lah kali mudarat banyak pada duit. Pasal itu dunia kita akhir zaman disebut dalam kitab beliau, ramai orang memilih untuk berzina daripada berkahwin. Pasal apa dia? Pasal berzina lebih mudah, tidak dipertanggungjawab atas perbuatan dia. Tapi kalau dia kahwin, dia bersetubuh dengan bini, dia dapat anak, dia pening. Pasal apa dia? Nak cari rezeki, nak bagi anak-anak makan pula. Bebek zina, bagi anak orang tu mengandung, bebas biar pergi kat dia, dia jadi apa? Biar dunia lah. Pasal tu kena jaga bagi elok baru. Kena bagi urusan perkahwinan cepat. Bila cukup ni belum bagi. Belum. Tapi nak kahwin pun pastikanlah ada ilmu pada umur. Maklum pun nak cari pun menantu pun cari yang ada ilmu biar dapat bimbing anak kita belum. Jangan anak kita dah jadi orang kata passing back pula, tendang sepak terajak. Belum. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah tak pelihara kita. Mudah. Yang kedua, kita kena percepatkan urusan dia belum. Yang kedua, kita kena percepatkan urusan pengurusan jenazah. Kalau maklum ada mati ahli keluarga, jangan tunggu ahli keluarga lain balik. Tak mau simpan lagi ustaz, pasal apa dia? Nak tunggu anak daripada Hong Kong balik. Lambat belum. Mayat tu dah bau dah belum. Tak payah tunggu belum, percepatkan urusan kematian dia. Bolah kubur terus. Kalau dia balik sekali buka, kalau boleh hidup balik. Yang ketiga, Allah SWT Muhammad. Ada 3. Yang pertama, bagi nikah kahwin orang kena bagi cepat. Yang kedua, urusan Allah SWT Muhammad, kematian. Yang ketiga, benda kena bagi cepat pada belum, urusan jamu tetamu bagi makan cepat. Jangan lengah-lengah. Ni tetamu pergi rumah pada menyembah dulu baru bagi makan. Siap kawan tu suara kepala tengok ada apa makan ni. Nabi suruh kita dia percepatkan bagi makan dekat tetamu, takut dia lapar pada tengah jalan. Lepas tu kalau nak menyembang bagi makan dulu. Belum? Tu kena ingat. Jalan mudah ke syurga tu belum? Belum no? Allah SWT Muhammad. Belum?
Mati tu bila-bila boleh jadi belum. Apakah dalam keadaan dan bagaimana keadaan kita di saat itu? Apakah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah, bersedia untuk mati, ataupun kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Kalau kita dalam keadaan bersedia mati, kita duduk dalam beribadah, kita mati dalam husnul khatimah. Mati dalam keadaan buat baik, balik surau, sepak pintu belakang, jatuh mati. Bangun pagi nak pergi ayam sembahyang, tergelincir dalam bilik ayam, pijak sabun, mati. Maklum bangun nak bangun ni, maklum bangun nak bangun tengah malam, nak pergi ayam sembahyang, nak sembahyang tahajud. Bangun celek-celek biji mata, pusing sebelah tengok maklum pula pergi tempek budak sejuk ke muka penuh. Bubuh pula timun 2 biji. Maklum dia ingat hantu raya mana. Terkejut, mati. Belum. Betul belum mati hari ni belum tanpa sebab. Dunia kita ni belum hari ni mati tanpa sebab. Kadang-kadang Pak Long rasa, Pak Long balik-balik rumah baru lepas sarapan. Sarapan lepas kuliah subuh, sarapan dengan ustaz dengan 2-3 orang. Habis sarapan balik rumah, bawa gaya sampai rumah, tongkat-tongkat motor. Kawan kita bini dia telefon. Kau bagi, kau salam. Awak dah bermat sampai-sampai depan pintu panggil Allah mati. Dah baru jumpa tadi. Lepas tu kita tak tahu mati bila baru. Buat persiapan je untuk mati. Banyak minta ampun pada Allah. Banyak minta ampun pada Allah. Allah Maha Kaya baru.